Rukun iman yang keempat, percaya pada Rasul. Rasul kita kena tahu keluarga dia. Ni kalau tanya ni boleh jawab ke tak ni? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dia makin kurang, suara tu makin kurang. Tadi Muhammad bin Abdullah, oh ramai. Okey, bagus. Abdullah bin Abdul Muttalib dia kurang sikit, rasanya dia pun ni tak confident kot. Abdul Muttalib bin Hashim lagi dua kerat terus pun. Sini panggil apa? Kalau dua dia panggil dua ringgit. Gerak banyak. Kamu tak tahu dah gelak aku kalau aku sebut salah. Dia punya kan dua ringgit. Dua ringgit. Dua ringgit dia sebut. Jadi bunyi sama sudah. Kamu saja. Lepas tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin tak bunyi suara tu. Hai, belum. Tengok, dengar elok. Siapa bawa buku, siapa bawa pen, tulis. Yang pertama Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah. Dia kata laju sangat Ustaz, tak ada nak tulis. Sekali lagi kita sebut satu-satu. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf. Tu salah duk eja Abdul Manaf tulisan Jawi kalau tak pandai. Dia kata Manaf eja macam mana tau? M-A-N-A-F dah. Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay. Qusay aja macam mana? Q, Qusay, Q-U-S-A-I, Qusay. Qusay bin Kilab, K-I-L-A-B, Kilab. Kilab bin Murrah, M-U-R-R-A-H, Murrah. Murrah, A-B, Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay, L-U-A-I, Lu'ay. Bukan Lu'ay tau. Lu dengar I nak cakap, bukan. Nama Tok Wan Nabi, Lu'ay. Jangan silap. Dia kata Lu'ay. Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib, G-H-A-L-I-B, Ghalib. Ghalib bin Fihr, F-I-H-I, Fihr. Fihr bin Abdul Malik. Malik takkan tak dia jauh lagi. Abdul Malik, Malik, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, N-A-D-R, Nadar. Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, K-I-N-A-N-A-H, Kinanah. Sebab tu kalau siapa pergi tanah Arab, orang kata selamat datang ke Ardul Kinanah, selamat datang ke bumi orang Arab. Kinanah ni salah satu nama dia. Nama sebab sabit daripada keturunan Nabi, Tok Wan Nabi nama Kinanah. Salah satu pendapat ulama kata. Kinanah bin Khuzaimah, K-H-U-Z-A-I-M-A-H, Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah, M-U-D, Mud, R-A-R-I, K-A-H, Mudrikah. Ni kalau aku tanya balik, lupa balik dah. Sekali lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin
Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Tuan-tuan, maafkan saya, kita sebenarnya tak buat benda macam ni rugi. Tahu sebab apa? Saya kurang-kurang saya ingat 5 kat saya. Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar. Saya ingat 5. Ada yang orang ingat 6, 7 bagus. Yang mana ingat 3 saja rugi, dia tak kenal Tok Wan kan. Sedangkan apa? Sedangkan cerita kita sangkut paut lagi dengan cerita pasal Tok Wan yang ada. Sekali lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar, M-U-D-H-A-R, Mudar bin Nizar. Ada orang kata Nazar, boleh kedua-duanya. Nizar, N-I-Z-A-R, S-A-R, Nizar bin Ma'ad, M-A-A-D, Ma'ad bin Adnan, yang tu last sekali Adnan, A-D-N-A-N, Adnan daripada Nabi Muhammad tadi sampai kepada Adnan, maka semua itu sahih, belaka sabit daripada hadis dan juga riwayat para ulama. Adnan kepada Nabi Ismail ada lebih kurang 5 ke 4 orang, 4, 5 atau 6 orang daripada Adnan nak sampai ke Nabi Ismail. Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim disebut sebagai bapa sekalian Nabi, bapa sekalian Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun 5 baru jumpa Adnan. 5 itu fihi khilaf.